Korang pernah terfikir tak macam mana agaknya hidup dalam satu empayar yang kaya raya dengan emas dan rempah ratus yang diperintah oleh raja-raja yang dianggap macam dewa? Hari ini kita akan patah balik ke zaman dulu untuk bongkar semua rahsia kerajaan alam Melayu. Percayalah, apa yang kita akan jumpa ni memang gempak. Cuba bayangkan sekejap. Tak ada telefon, tak ada internet, apatah lagi WhatsApp. Tapi, raja-raja zaman dulu boleh perintah kawasan yang lagi besar daripada sesetengah negara moden. Macam mana diorang buat, kan? Inilah misteri besar yang akan kita rungkai sama-sama hari ini. Okey, jom kita mulakan pengembaraan kita. Kita terus pergi ke tempat paling atas, iaitu istana, untuk kenal dengan orang yang paling berkuasa, Raja. Setiap kerajaan mesti ada ketua, betul tak? Dekat alam Melayu ni, ketuanya ialah raja. Fikirkan diorang ni macam CEO untuk satu syarikat gergasi. Keputusan paling besar, semua kat tangan dia. Tapi, diorang tak buat kerja sorang-sorang. Mesti ada satu tim yang hebat keliling dia. Dan kita bukan cakap pasal raja biasa-biasa tau. Gelaran diorang ni power gila. Kurung Benam atau Raja Gunung tu bukan nama suka-suka. Ia bawa maksud yang diorang ni ada kaitan dengan kuasa alam. Dewa Raja pula maksudnya Raja Tuhan. Bayangkanlah rakyat pandang diorang ni bukan setakat pemimpin tapi macam jelmaan Tuhan yang suci. Memang lain macam. Jadi, macam mana seorang raja nak uruskan semua benda? Senang je, dia agihkan tugas. Macam Kak Funan, raja banyak bergantung pada ketua agama dan jeneral tentera. Kiranya kuasa spiritual dan kuasa fizikal lah. Macam Pahit pula, lagi sistematik. Diorang ada Sabta Prabu, yang lebih kurang macam lembaga pengarah diraja. Sistem lain-lain tapi matlamatnya sama. Nak pastikan empayar berjalan lancar macam mesin yang dah siap servis. Dan ni satu fakta menarik pasal Majapahit. Diorang ni memang dah maju ke depan. Kaum wanita bukan je boleh jadi penasihat utama raja, tapi boleh jadi pemerintah juga. Ini memang satu benda yang sangat progresif untuk zaman tu. Dan ia tunjukkan betapa tingginya kedudukan wanita dalam masyarakat mereka. Okey, kita dah kenal orang-orang besar kat istana. Sekarang, apa kata kita keluar dari istana sekejap dan tengok apa pula yang rakyat biasa buat sampai kerajaan boleh jadi kaya raya. Setiap empayar yang hebat mesti pastikan rakyatnya cukup makan. Untuk kerajaan alam Melayu, sumber makanan utama diorang tentulah padi. Padi ni bukan setakat untuk makan je. Ia macam minyak yang gerakkan enjin kerajaan. Bila padi cukup, rakyat gembira. Bila padi ada lebih, boleh dijual, jadi kaya. Dan diorang ni bukan petani biasa tau, diorang ni jurutera genius. Contohnya kat Angkor ni diorang bina Bare, kolam simpanan air buatan manusia yang saiznya besar gila. Ada yang sebesar bandar kecil. Dengan sistem pengairan canggih ni, diorang boleh tanam padi sampai 4 kali setahun. 4 kali. Itu macam dapat gaji 4 kali setahun lah. Siapa tak nak kan? Tapi, kekayaan sebenar bukan datang dari padi je. Ia datang dari benda yang jauh lebih kecil tapi berkali-kali ganda lagi berharga, rempah ratus. Lada hitam, bunga cengkeh, buah pala, ini semua macam iPhone atau kereta mewah zaman dululah. Pedagang sanggup berlayar beribu-ribu batu hadap macam-macam bahaya semata-mata nak dapatkan barang-barang berharga ni. Okey, so macam mana nak angkut semua emas berempah ni rentas lautan? Mesti kena ada kapal yang padu kan? Dan memang diorang ada pun. Kita tak payah teka-teka sebab buktinya ada depan mata terukir elok kat dinding batu candi Borobudur. Kapal-kapal ni lah teknologi paling canggih zaman tu yang membolehkan diorang bina salah satu rangkaian perdagangan global yang terawal di dunia. Pelabuhan-pelabuhan diorang ni pula ibarat macam pusat membeli belah antarabangsa zaman purba. Pedagang dari China bawa sutera, pedagang dari India bawa kain kapas. Diorang datang untuk tukarkan barang-barang tu dengan rempah ratus dan hasil hutan yang unik dari alam Melayu. Ini bukan setakat tukar barang je, tapi ia juga jadi tempat pertukaran idea, budaya dan teknologi. Memang meriah. Selain daripada bercucuk tanam dan berdagang, kekayaan kerajaan-kerajaan ni juga datangnya terus dari sumber alam semula jadi di sekeliling mereka. Memang betul-betul. Alam semula jadi ni umpama lombong emas bagi diorang. Hutan tebal bagi kayu wangi eksotik macam gaharu yang harganya boleh jadi lebih mahal dari perak. Laut pula bagi mutiara untuk perhiasan dan juga sarang burung layang-layang yang dianggap makanan mewah untuk kesihatan. Memang pandai diorang manfaatkan anugerah alam ni untuk jadi kaya. Dan jangan salah faham, diorang bukan setakat pandai mengumpul je. Diorang juga pencipta yang mahir. Diorang lombong emas,
perak dan biji besi dari dalam tanah untuk buat alatan dan senjata. Diorang olah tanah liat jadi tembikar yang cantik. Malah barang keperluan macam garam pun diorang hasilkan sendiri. Ini menunjukkan ekonomi diorang sangat pelbagai dan masyarakatnya sangat kreatif. Jadi, kita dah nampak raja yang berkuasa, ekonomi yang maju. Tapi, apa kaitannya semua ni? Macam mana semua kepingan-kepingan ni bercantum untuk membina sebuah empire yang begitu hebat dan bertahan lama? Ini dia formula rahsia diorang. Kita boleh panggil kitaran kejayaan. Senang je nak faham. Macam ni, raja yang bijak akan wujudkan keamanan dan kestabilan. Bila aman, petani dan pedagang boleh buat kerja dengan tenang dan ekonomi pun maju. Bila ekonomi maju, rakyat jadi kaya dan boleh bayar cukai. Raja pula guna duit cukai itu untuk kuatkan tentera dan buat negara lagi selamat. Nampak tak? Kestabilan bawa kekayaan, kekayaan bawa lebih kestabilan. Ia satu kitaran yang sangat-sangat berkuasa. Jadi, kita patah balik kepada soalan besar kita tadi. Macam mana dorang boleh perintah empire besar tanpa telefon? Jawapannya bukan pada teknologi, tapi pada sistem. Satu gabungan yang bijak antara pemerintahan yang kuat dengan ekonomi yang maju. Dua-dua ini saling menyokong antara satu sama lain dan hasilnya sebuah empire yang mampu bertahan berkurun lamanya. Okey, sebelum kita habis, ada satu soalan terakhir untuk korang fikirkan. Kalaulah korang boleh patah balik ke zaman tu, korang nak jadi siapa? Jadi petani yang tanam padi, sumber makanan utama empire? Jadi pedagang yang berlayar ke serata dunia? Jadi pembesar yang bisikkan nasihat pada raju? Atau mungkin korang sendiri yang nak jadi raja tu? Cuba fikirkan. Terima kasih sebab sertai pengembaraan kita kali ini.